Kalau harga RM90 kat sini ada karat, tak apa. Karat tu aku bayar. So, kali ni kita berada dekat kedai barang-barang rider. Tapi dia barang-barang second. Jom kita tengok ada tak barang-barang jackpot. Okey, ni harga helmet yang dibuang, yang Akil pakai sepanjang ride kat Jepun ni. Harga dia RM19,800 guys. Orang buang campak macam tu je tepi rumah. Apa benda RM10,000 je sih. Dalam kotak lagi, semi flat black. Punah. Rajin mencari, InsyaAllah dapat. Kena selam. Okay guys, ni kita dapat jackpot satu. Seluar riding RX Taichi. Sizing tak tahu, tapi condition masih baik. Dan ni adalah mesh. Harga RM2,000 je guys. RM2,000 kan. Jadi dia naik RM60. Size tak tahu, dia dah robek. So kita angkat je lah. RM60. Okay, seluar jackpot. Okay, memang puas hati. Puas hati sangat-sangat muat pula tu. Next, jom. Okay, ni bahagian fork. Ush, harga dia murah ya aus. Geng-geng suka curi. Ni ada banyak. Kat sini benda orang curi, lepas tu dia jual lah. Wah, ini yang untuk Vulcan 1980. Dekat KL berapa kan? Nah, itu cari untuk Vulcan lah, dekat 500 lah. Oh, dekat 500. Yang ini 60 ya. Kasih angkat lah. Ni Z900 Master Pump bawah kiri kanan. Harga RM19,800. So RM525. Kalau kat Malaysia dekat RM2,000 guys. Ni banyak barang jackpot ni. Ush, rambang mata. Okay guys, ni seat X-Max guys. Original pun lembut punya. Tengok sikit harga 1650 bersamaan RM43.77 guys. Tengok dia punya comfort dia macam mana. Nampak? Lembut. Ini pun boleh jual. Boleh beli ke? Kau tengok dia susun exhaust macam ni. Sampailah ke belakang macam ni. Push. Exhaust X-Max Ori 1,100 je. 30 lebih. Kat Malaysia jual kata 100. Exhaust Moriwaki untuk Ninja 250. Harga RM9,900 bersamaan RM262.61. Moriwaki tu. Full system tu. Exhaust untuk Kawa ZRX 1200. Dia jual harga RM2,000. Bapak tak ada nilai tu. Kau tahu RM2,000 tu berapa? RM2,000 tu RM53.5 Ori tu. Betul-betul tak ada nilai. Honda City 125 pun harga RM4,400. Yang tu dia jual RM2,000 je. Okay guys, kita jumpa barang rare. Exhaust untuk Honda NSR 250R RM8,800. Kat sini R125 harga RM550. Tak payah jual lah, bagi je. Apa ini nak lose pun kau jual RM10. Takkan kau kira seketul RM10 tu. Benda paling dahsyat dia jual. Mangga Lok Ori kedai. Tengok yang itu ada player ke? VF750F. Bag dia boleh tahan murah. Tengok ke ni RM7,700 je. Bag dia dalam kondisi yang baik lagi. Bag macam baru. Macam baru je. Baru, tak ada kesan. Cantik eh. Ada beli lah. Tengok dalam ni.
Storage atas, tak kasut yang kepam korang ni. Oh, ada rain cover. Storage cover. Dalam plastik ni. Kita tak pakai je. Tak pakai. Cantik eh. Malu ni. Ini kalau beli ni, barang-barang yang kat belakang tu tadi tukar, masuk ke dalam ni. Kat di sini. Nama. Kan? Style kan? Ini buat beg balik kampung. Okey. Kita lagi banyak. Banyak. Kita lagi sebab 50 kilo balik. 7,000 je apa? Okey, tak boleh. Kita tak boleh banyak sangat fikir. Bahagian harga ni rasanya macam jackpot sangat. 7,700 je. So, kita angkat lah. Mandangkan lepas ni kita lagi banyak nak ride. Makin jauh aku ride depan ni. Ni apa? Ni sama harga dia? Oh, sama harga. Makan yang sama. Yap. Okey. Beg ni lawa. Smart besar gila. Dan dia nampak solid. Kat sini nampak budak-budak Harley pakai. Harga dia RM22,000. Harga dia boleh tahan tak lah. Tapi dia cantik. Ikat dekat motor. Uish. Yang ni motor set. Yang ni cover set motor RS125. Cover set motor 3 yang lama ni. Masa motor 3 2 stroke RM35,000. Wow. Ini barang rare. Okay guys, cukup untuk kedai yang ini. Kita ada banyak lagi kedai kita nak pergi. Lepas sekarang 22. Kat sini kejap je, siang dia pukul 4 sangat lagi dah gelap lah. Jom. Okay, kegilaan memasuki kedai-kedai motor di Jepun adalah benar guys. Round 2. Okay, tak tahu dekat mana nak start dulu. Tapi kau tengok. Banyak sial. Tangki Vulcan guys, 550 yen. Set mirror Vulcan. Set mirror 110 yen. Tengok guys kat sini. Side mirror pun diorang jual 10 yen. Kat Malaysia tak ada benda macam ni. Buang je, buang pencemaran alam sekitar. Ya Allah. CBR 250 R2500. Total body. Ini kenapa macam ni dijual harganya ni? Bag original. Bag helmet, sarung helmet. Original sarung helmet yang Shoei 300 yen. Oh ya, ada nilai eh. Ada nilai. Ori punya, ori sarung ori ya. Sarung helmet ori. Arai. Ori ya. Sarung ori ya. Ni kita nak ni. Made in Japan. Sanggup dengan tak sanggup je kau nak cari skru macam ni. Ingat tak yang launching? Ha, Dekat ni. dekat Gene Advance. 13,900 je. Man. Apa dia? Tu tolong kira. Ha, kenapa? 35,000. Oi. 35,000. Siap sekali dengan sun visor dia. Jarang nampak sun visor ni macam ni. Okey, harga dia RM950. RM50. Kalau kat Malaysia? Ribu. Ha, Kat RM1,000. Malaysia beribu. Tapi Tapi bau macam gampang. bau macam Bau gampang. macam gampang. Pani punya recent suit RM43,000. RM3,000. RM1,000. RM1,000. Ha? RM1,000. RM7,300. Ni saiz saya. Kalau bawa Harley ke, handsome lah. Tapi tak apa, kasut daripada sedang motorcycle kita memang dah cukup handsome kalau nak bawa apa pun. Nampaknya barang-barang Vulcan kat sini murah ya. Ni untuk yang seat belakang Backrest je. Backrest RM3,000 je. RM3,000. Dekat Malaysia ada lah RM1,000. Yalah, itu pun second hand dah berkarat. Ini pun karat juga tapi karat dia RM3,000 je. RM3,000. Silang RM1 RM90. Kalau harga RM90 kat sini ada karat, tak apa. Karat tu aku bayar. So untuk kedai yang kedua ni, bahagian bag-bag dengan bahagian seluar
Dia tak berapa nak jackpot sangat. Tapi dekat bahagian-bahagian spare part dia, kau selam sampai kau rasa macam nak duduk Jepun lah cerita dia. Ni, barang Harley pun 5,000. Apa dah hal lah kalau untuk Vulcan setakat 2,600. Apa lagi? Harley punya Exober second hand 3,000. Alah, siapa kata main Harley mahal? Lagak siang main Harley mahal. Bajet Harley Exober ha. Exober angin. Air suspension 3,000 yen. Air suspension 3,000 yen. Ni, tengok. 1,600 je. Riding jacket Tai Chi. Harga 26,400 je. Lawa gila. Lawa tu. Kali ni kita berjalan dekat Ueno pula untuk mencuci mata. Kita dah grab. Tapi yang penting kita dapatkan dulu souvenir patches depan. Aku tu Jepun dah pusing ni. Baru jumpa.